kembali lagi. Ya, Bas dah lama tunggu kamu ni. Maaf ya kami lambat Tak apa. Kawan-kawan pun dah tunggu untuk membacakan karya tu. Penatnya naik tangga tadi, Bas. Kamu penat? Itu maknanya kamu kurang stamina. Lepas ni kena banyakkan bersenam tau. Baik, Bas. Dan lepas ni kena tepati masa juga. Baik, Bas. Bas, sekarang bukan masa untuk berinteraksi dengan kawan-kawan. Kan Bas dah cakap tadi. Sebab itulah Bas dah sedia kat atas ni. Dan Bas dah sediakan semuanya. Terima kasih, Bas. Sama. Jom kita mulakan sekarang. Abah, saya baca ya. Ah. Email hari ini datang daripada Nur Adilah binti Abdul Razak yang tinggal di Jalan Pandan Indah, Bandar Indah di Kuala Lumpur. Dia kata, Assalamualaikum Bah dan semua sahabat di Kiss On Tour. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana adakan ruangan pets. Saya juga ada pets di rumah. Saya ada kura-kura. Dulu ada juga hamster. Tapi nyawa dia tak panjang. Saya juga minat nak jadi zoologi suatu hari nanti. Bye. Bye. Terima kasih Nur Adilah. Baguslah tu kalau Adilah menyayangi hadiah. Menyayangi haiwan. Hadiah pula. Belum lagi masanya kan? Kalau macam tu, jaga haiwan dengan betul-betul tau. Itu satu tanggungjawab. Sekarang karya pula. Tengok. Ada rumah, sungai, sawah. Karya ini datang daripada Umar Haikal bin Osman. Dari Balai Polis Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan. Bas, tak ada ucapan lah, Bas. Tak apa. Tengok. Dia ni daripada Umar kan? Wah, berusia 7 tahun. Bolehlah ni kalau 7 tahun dah lukis macam ni. Lukisan ni bagus sebab disertakan nama, alamat, nombor kad kenalan dan juga nombor telefon. Baguslah. Nanti dapat apa kawan-kawan? Hadiah! Pengirim email dan hasil karya akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik bernilai RM120 Malaysia sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tea dengan nilai RM100 Malaysia. Voucher chip biskut Famous Amos bernilai RM20 Malaysia serta cenderahati istimewa Kids On Tour berupa sehelai baju tea. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut: nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon ke alamat Kids On 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Kes, Selangor Darul Ehsan, atau emailkan ke interaktif@kidson2.tv. Tunggu apa lagi? Hantarlah segera. Dan kawan-kawan terus berinteraksi melalui Facebook juga. Hantar gambar, karya dan macam-macam lagi boleh dihantar dan dikongsi bersama kami. Boleh tampal tu. Dah tampal je Jacqueline. Tengah tampal lah ni. Baguslah. Lepas ni kami kena sediakan laporan lagi tau. Tapi kawan-kawan tu saksikan kartun tau. Saksikan kartun seterusnya.